Pagi ni masa nak pergi kerja, elok nak naik jambatan, dah nampak pelangi kat tengah jambatan. Ini salah satu tanda hujan turun dekat tengah jambatan. Ramai pakai berhenti pakai baju hujan. Dalam duk kalut nak berhenti pakai baju hujan, tiba-tiba saya habaq kat orang belakang tu biasalah tu tertekan. Bukan tekanan. Bila ada banyak barang kat depan, kadang-kadang boleh kena hon. Kawasan kecemasan yang kedua lepas naik jabatan, ada ramai juga yang berhenti dekat sini. Dan ramai yang berhenti sebelum kawasan kecemasan. Mungkin mereka takut kawasan kecemasan tu penuh. Tapi sebaiknya tengok dulu kawasan tu ada kosong ke tak. Kalau tak ada, lajaklah depan sikit. Kalau ada, masuk dalam lagi selamat. Kawasan hentian kecemasan yang ketiga, kawasan lah sebelum naik tengah jambatan. Sini pun boleh nampak motor berhenti awal. Patutnya kalau tak mau kena hujan, berhenti awal-awal tadi. Jangan berhenti tempat-tempat yang tengah-tengah macam ni. Kawasan ni tengok kosong banyak, boleh berhenti tang ni. Bukannya jauh mana pun, berhenti kat kawasan ni lebih selamat. Itulah cerita bila kena hujan atas jabatan. Sekian.